Ni mak kan, dia dah siap dah prepare untuk cuaca bulan puasa. Buat siap-siap frozen, nanti tinggal ni aja kan. Ni si kentang, bawang, si ayam. Oh, mana buat kari pak ayam. Hui. Mak dia tengah buat kuah sardin dia. Buat kari pak sardin pula. Ada 2 talam. Ini untuk kari pak goreng. Ini untuk kari pak bakar. Kita goreng sekejap je. Jadi kita angkat. Tak jadi? Bukan tak jadi. Apa ni? Tukang meniaga pun lu dah tak jadi dah buat kari pak. Dah pencen dah lupa dah. Kari pak frozen dah siap. Okey, hari ni kita nak buat kuih kasturi frozen. Ni mak dah rebus kacang dengan bubur garam sikit, bubur kelapa, telur gaul. Lepas tu dia punya petua mak cakap kena gula. Gula kena buat asing. Kena buat air gula dulu, dah kering ni, baru kita tuang dalam tu. Nah, kita buat air gula dia macam ni. Gula ni sikit je ya? Berapa sudu? 3. 4 sudu. 4 senduk. Lebih kurang 4 senduk lah, adjust. Sikit aja lah. Sampai cair lah. Lepas tu baru kita tuang dalam tu. Tu gaul dia. Amboi, cantiknya sarung tangan makcik. Cantik lah. Kena getah pisang. Lepas tu kita masak balik atas dapur. Bagi dia kering. Dah siap dah. Yang ini kita nak buat kuih kacang dal. Pun frozen juga. Yang memudahkan kerja. Sebab kita ada M. Tangan mak lah. Air tangan ni namanya air tangan. Air tangan ibu. Kedut-kedut tangannya. Ini terkedut-kedut je lah yang sedap. Kau kali nak tu. Okey, dah boleh angkat. Goreng sekejap je. Dah siap dah ni. Kuih kacang dal kita dah siap. Tak kena letak plastik. Nanti letak dalam teh ais. Letak dalam freezer. Okey, dah siap dah. Dapatlah 1 bekas ni. Kuih kasturi kita dapat 2 bekas. Cukup lah bulan puasa ni kan. Banyak ni nak makan. Dah air limau asam boy. Makan. Mak makan tak habis. Licin. Sampai daun hiasan pun kita makan tau. Alhamdulillah. Mak kenyang tak? Lebih pada kenyang, makan sikit. Hujan dah berhenti. Ni ada 4 ketul lemon. Mak nak buat acar buah. Tapi tak ada limau kan. So mak ganti dengan lemon. Mak rebus dengan apa ni mak? Hitam ni. Abu. Arang. Mak ambil arang. Lepas tu nanti dah rebus. Kita kena rendam dengan air garam je. Lama lagi proses ni. Tadi kan kita dah rebus dengan abu kan. Sekarang kita dah bilas. Kita masak lagi sekali. Dengan air. Padahal bukan makan laksa pun makcik ni. Laksa kebanggaan orang Kedah, dia tahu lah. Padahal dia orang Selangor. Ini wajib. Mati bersalin apa mak? Dia mati accident. Accident pun tapi ngandung.
Oh, ya. Betul lah dengan dong tu. Kan? Uli buat apa? Pergi pejabat pos? Untuk karotek. Hidup karotek. Jangan lupa. Jangan dia aku ni punya dia orang lupa. Pakai asam tu apa? Bukan gitu. Yelah, orang kan selalu pakai yang itu nak buat acar. Kilo 20 ni. Mana nak berapa? Setengah lah. Setengah kilo? Ini sekilo 15. Kilo 15. Kilo punya ke? Sekilo ya, satu pack sekilo ni macam sekilo. Kilo. Atau 5 mak. Satu pack ya. Angkat. Limau tu ya. Mana yang ni ke? Banyak sangat. Alah ni ada boleh buka. Mana cakap ada dengan dia. Kita tengok. Ya, tepung ya. Tepung ni. Ini 15 RM5. Ini 2 pack 20 lah. Jadi 40. Mak cari beras pulut pula. Tak ada. Tak jadi beli minyak. Potong udang. Ui, mak punya ABC. Tempting dia. Okay. Enak kan ni? Safi. Nasi. Yus. Siapa orang ber? Jauh. Siapa yang nak makan udang tu ya? Dah. Kalau tu yang ni tu udang lagi. Oh, mak makan sotong oi. Di dalam makan sotong oi. Okey, sudah balik. Kita beli char kway teow kurang. Ada pelangi. Wah, pelangi. Okey, mak ada pergi kedai favourite dia lah ni. Ada lah tu benda nak cari. Ha? Kan sama tu. RM2. Ada aiskrim lah. Tu sampahnya pelik. Sampai tinggi pun mana. Dah tamat sekilo mak. Dah bayar lah. Ui, ada 5 bali.
Jamu batu. Bismillahirrahmanirrahim. Bajunya warna purple. Bagi menyempurnakan titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia, saya mengisytiharkan bahawa tarikh permulaan puasa negeri-negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari Ahad 2 hari bulan Mac 2025. Buat apa tu? Menang. Bulat-bulat nak bubuh minyak. Susah juga ya buat ni. Susah juga ya. Dia melekat. Macam ni jadi tak, Mak? Elok lah bulat-bulatnya. Okey ke? Okey je. Okey. Tada! Dikit-dikit. Golek. Cantiknya onde-onde, Mak. Pempulut dengan air. Air garam. Air dan garam. Kenapa Mak tak bulat-bulatkan dari awal? Ya, itu lagi senang ke? Oh, Mak dah terhera tak payah bulat-bulatkan. Bayangkan ada tempat parking. Luar dalam tak ada parking nak kau. Cik tengok dekat Skincare pun macam tu juga. Orang ni kan, anak-anak Bali semua dulu pakai Skincare. Tak ada passion. Ni nak buat kuih amplang. Adunan dia sama, cuma tambah kelapa Mak kan? Kelapa lagi, tambah apa lagi? Garam. Garam, gula, Gula nanti sirup. tambah tepung gandum sikit. Lepas tu nanti kita sira dengan gula. PLO Hussein Sheikh mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Arab. Ni Mak sangai ketumbar ya Mak ya? Ketumbar halus. Campur sangai. Ni bahan-bahan dia ada halia, potong panjang-panjang, bawang putih, bawang bulat-bulat ni. Lepas tu kita ada barang ni. Limau, kurma. Apa kena sangai asing-asing. Okey kawan-kawan, kismis dan kulit limau juga diperlukan. Nanti kita basuh, kita masuk dalam kuali. Cili kering. Bijan pun penting juga ni, nak kena letak. Kena blender. Nak buat acar ni kita kena pakai minyak yang banyak. Baru sedap ni Mak ya. Cili yang dah digiling bukan giling. Cili yang dah di blend. Ketumbar dengan serbuk jintan. Bawang lah sekali. Masukkan ni, cili. Cili yang tadi dah blend. Ketumbar. Masukkan halia. Masukkan semua barang-barangnya. Kismis. Kulit limau. Dua sendok. 3 sendok.
Tadi kita dah masuk gula kan. Lepas tu perasakan dengan garam dengan serbuk perasa lah. Oh, benda yang besar tu tak bubuh lagi ya? Lemon. Dah keluarkan, dah potong-potong dah. Nanti tinggal masuk dalam kuali. Masuk. Oh, mana tak juga. Banyak juga lah. Takkan kamera nak rakam. Kita bubur bijan. Kita bubur lemon ni. Lemon lah. Kalau tak ada limau, kita pakai lemon lah. Benda boleh adjust kan. Last sekali kita letak bawang, bawang putih, bawang merah, biji. Dia resipi Cik Mia tau. Kalau orang lain punya tak tahulah. Kita ada banyak lagi bahan kena letak, tapi sebab kita tak cukup. Bahan tak ada, tak jumpa. Apa lagi patut ada, Mak? Ada, kalau ada. Apa beli kering. Lagi? Semua yang Bubuk kacang. Lobak masin. ni acar orang dulu, bukan orang sekarang. Orang sekarang ni buah warna-warna hijau, warna kuning. Ada acar ni, acar orang dulu. Okey. Ni orang dulu. Ni. Hadiahnya kena banyak. Ni resepi Tok Mena. Inilah dia. Acar limau. Resepi Tok Mena. Tok kau lah. Yelah. Tok Cik lah. Tok saya lah. Tok Mena. Daripada Kedah. Ni resepi daripada Kedah. Acar ni kan, dia tahan lama dalam peti ais. Sebab kita dah masak elok-elok kan. Mau 3-4 bulan boleh makan lagi. Okey, langsir dah ganti baru. Tadi saya kemas bilik. Aduh, tak larat Penat gila. Itu pun tak siap lagi. Tersentil lagi baju itu. So, dah kemas. Mana buat apa ni? Ni namanya pengukusan bertingkat-tingkat. Hari ni berbuka dengan masak lemak cili api, udang, onde-onde, gula-gula. Selamat dah berbuka puasa hari ni, hari pertama. Tadi saya dah makan mikai. Wah, hari ni ada ayam goreng, sayur yang semalam, ada lagi lauk semalam. Kita ada kuih curry puffs. Hari ni buka puasa dan masak lemak cili api semalam. Ada lagi sayur, buat lagi macam semalam, ayam goreng, curry puff. Macam biasa, kena makan gula-gula. Air yang penting. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap.
Sekarang pukul 4.15, 4 suku pagi. Saya tengah gunting kain. Tiba-tiba ada mood. Kita kena gunting lah kalau dah mood dah datang. Kalau nak tunggu mood, memang payah. Sekarang dah pukul 5. So, saya sahur lah. Berhenti sekejap sahur. Kari pap dengan pisang, air. Kacau-kacau. Oh, ini tak terbuka dah kopiannya. Menu berbuka kita, ayam, kicap dengan sayur dan juga kuih. Bismillahirrahmanirrahim. Lehernya panjang-panjang. Kau pasal saya hari ni. Sekejap. Hari ni ada menu bergedil. Dah buat kuih pun dia buat bergedil lagi. Itulah dia. Favourite saya, kasturi. Kita buat bubur. Mak dia tak lalu makan. Ni bubur favourite Cik Niah ni. Belum, dah kot tak tahu. Ada telur dadar, kasturi, kangkung. Ni nak makan dengan bubur. Ada sambal kerang.